Hari ni kita nak makan mi udang, tapi kita tak tahu lagi kedai tu dekat mana, yang mana satu kedainya. Harap-harap kedai tu buka lah. Okay, dah sampai nanti kita bagi tahu ya. Okay, stay tune. Udang masak. Mi goreng. Oh ya, nasi goreng. Ni ni, nasi goreng udang ni tu. Ada Goreng sotong tu. kejau, nasi putih. Nasi mana? Mana? Nasi mana? Goreng sotong. Ni lah dia mi udang dia. Nak rasa. Ni mi udang dia. Kita dah ambil seekor dah. So dalam mi udang ni ada 4 ekor udang. Ada telur. Ada tahu ni lah. Itu je lah. Ni ada ni 4 ekor udang. Ok lah, kita nak menjamu selera. Daun. Merah sedap tak? Merah kata sedap. Laut. Laut. Ubat gaut Tapi dah buat kepala. Merah. Makanlah. Puteri ni. Goreng daging. Kita tengok dalam ni. Betul. Ada daging dalam dia. Okay, aku rasa. Sedap tak dia punya ni? Mi udang dia. Mi daging. Ni mi daging. Cuba rasa sikit. Rasa sekejap. Nak rasa mi dia. Mi dia manis. Sebab udang ni manis kot. Berserah menghabiskan udang. So kita dah kopek habis dah udang tu. Baru senang nak makan tu tak? Okay, kita nak sama makan. Ni ya. Kita dah kopek dah isi dia. Oh lah, sedap nak makan kan. Okay, bismillah. Kita je tak ada. Kita nak rasa nasi udang. Goreng udang. Mana ayah ada? Nak pedas? Kau mana? Rasa dia goreng. Pedas. Tak kan? Pedas. Sedap ke? Tak pedas. Rasa? Okey, kita nak rasa nasi goreng udang. Rasanya tak pedas. Mana tu lagi mana? Sekejap. Dia kenapa?
makan mi tu kena pakai tangan. Kan? Nak kena nak kena sedut-sedut dia. Ya, makan ni pula. Mi goreng daging. Menghabiskan nasi goreng. Habis dah tu. Menimbun kulit udang. Yang ni tak habis lah. Yang tak habis. Merah. Sedap tak? Pen sedap. Dek. Dia minta air batu tadi. Air batu. Nasi goreng ni sedap lah. Nasi goreng ni sedap. Dah masak kenyang. Rumbai. Dia fit. Boleh, nak beli? Ha? Macam-macam ada ni, nak beli? Surau pun ada, tandas pun ada. Nak semayang dulu? Ha? Nak pergi toilet? Ha, pergi lah. Toilet bersih. Makan kat sini. Kita dah habis dah makan mi udang ni. Mi udang. Wah, ni manis Restoran mi udang. Manis kat udang. Banjir. Manis. Restoran mi udang Banjir. Pulau Selangor. Okey, kita dah habis makan dah. Manis. Nak bergerak ke next destination, tak tahu pergi mana. Okey, jom. Jom. Okey. Next destination. Okey, ni kedai kedua kita pergi. Kita beli bungkus saja. Apa nama kedai dia? Apa ya? Okey, sekarang ni kita pergi destinasi kedua, ketiga. Tak benar kan? Atas lagi ni. Ni apa? Atas lagi silap. Ha? Atas lagi. Tu Cokro sedang naik atas dah. Bukan kita hari tu masuk sini ke? Si minyak lepas lagi kot. Silap jalan depan. Silap jalan? Okey, kita tersilap jalan je. Kita tersilap jalan. Benar tu ni. Ni pun tengok tepi ni ada dia. Ni. Oh, ni pun ada ni rasanya. Bau lu panas aneka keripik. Ni ramai budak-budak ni. Masalah macam mana nak pergi sana? Pergilah kat sana. Boleh ke? Boleh tak? Try. Okey, kita berhenti sini Tengok budak-budak ni ramai kat sini. Okey, jom. Kita nak cari satu benda ni sebenarnya. Okey, jom. Okey, kita try pergi kat sini pula. Tengok kat sini ada jual-jual keropok. Sama je kot. Ni, ada juga. Assalamualaikum. Sini banyak ke? Ni yang nak beli tu. Sebenarnya kita sembang-sembang tadi kita nak beli benda ni. Yeay, dah jumpa. Sedap. Ni bang. Nak ambil. Sekejap kita round dulu. Macam-macam lah ada kat sini. Tak tahu lah. Ni pun ada Ni semua bagi. Ni semua bagi. Apa ada juga ni, mi sanggul. Bahu dia tengah masak. Tapi apa ni benda ni? Sanggul. Ni banyak ni tu. Itu pun ada. Semprit. Cokoja. Ni apa? Oh ni bahu. Ini apa? Dia bakar kot. Dah boleh bakul ke? Ambil betul. Bakul. Pergi ambil. Oh, acar buah pun ada. Ni acar buah. Acar buah harga dia RM14.
Sambal pecel lah. Ni sambal pecel. Ha? RM6. Lawa juga ah. Lawa ah. Jagung dia RM6. Ada berapa ketul? 4 ketul. Pergi nak ambil bakul, pergi ambil bakul. Tengok Pak Ali pun ada sini. Pergi ambil bakul. Ha? Satu. Satu dah lah. Ha. Ni lah ni. Ni nak orang ambil dua. Ah, boleh goreng. Pergi ambil bakul. Sambal rangup. Ni ni sebenarnya kita nak beli yang ni. Sembang-sembang dalam kereta tadi. Kacang ni. Acar buah. Tu jumpa Pak Ali ada. Sekejap, kita ambil video dulu. Nanti kan baru kita fikir apa nak beli. Ni ada ni. Ni apa? Oh ni brownies cookies. Oh ni boleh panet. Rasa Masa tu nak yang pandan. Masa pandan. Panas saja. Okey apa? Ambil ah. Mana? Mana ambil yang tu jap. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Nak ambil berapa? Sambal goreng. Tak tahulah. Try lah. Saya nak ambil yang ni. Puncanya sembang pasal yang ni dah tadi. Kesalah jalan pula. Kesalah jalan. Tunggu traffic light jumpa kedai ni. Nak ambil yang mana? Ha? Nak apa? Yang tu. Baik ambil yang salah satu ni dengan yang tu. Ni. Ni, itu. Nestum pun sedap juga, Nestum. Oh, tu sama je kan? Ya. Nah. Ke nak beli dua yang ni? Tu. Oh, ada biskut lah. Ni biskut apa? Ni biskut apa? Ni sedap ni, biskut coklat rice. Ni sedap ni. Hitam. Ajuk. Sedap ni. Ini pun macam sedap lah. Nak beli tak yang ni? Boleh je. Oh, nak belilah satu. Saya rasa saya nak beli yang ni. Saya nak beli yang ni lah. Beli dua lagi boleh. Beli berebut. Satu? Ni boleh berebut. Itulah. Tu nak ambil dua ke ambil satu ni? Ambil je. Yang mana? Sekejap ni. Ambil dua lah. Ambil dua lah. Dah. Satu lagi. Tu dalam tu. Mau tengok biskut ni macam sedap lah. Ya. Sedap. Macam sedap tapi Macam tu boleh jadi kenyataan. Cuba. tak bila expire dia. Tak ada expired. Ha? Macam mana? Biskut. Ambil je lah. Ha? Sama. Ya, ada besar. Apa beza dia?
Ambil lah. Raya kat sini. Banyak kuih raya. Boring. Borong kat sini ha. Memborong. Jagung nampak rambut. Nampak rambut ni. Panas kat belakang. Tak nampak rambut ni. Bahulu gulung. Ni bahulu gulung. Dia macam ni. Dalam dia ada inti ni. Inti nanas ke, strawberry ke. Banyak tu item ni. Amerika cream soda. Cream soda ada, orange ada. Ni sasi Sasi. Okey, kita dah habis borong dah. Aduh. Kedai ni betul-betul kat bawah flyover nak pergi ke, kalau atas ni pergi ke Teluk Intan, pergi ke Sabak Benam. Kedai ni sebelah kiri. Aduh hai. Okey. Ini kedai yang kita tak jangka nak pergi. Tak tahu apa nama kedai ni tau. Apa nama kedai ni? Memang kita tak jangka nak pergi, main singgah je. Sebenarnya nak pergi naik-naik atas. Naik-naik atas tu, flyover tu. Tapi sebabkan terlajak, tersalah jalan, tersinggah kat sini. Okey, next destination. Dah habis borong dah. Berapa ringgit kita borong hari ni? RM137.50 sen. Nama kedai ni Rina Food Industry. Dekat Simpang 3 Loji, Sungai Limau, Sungai Besar. Okey, ni kedai dia. Okey, ni kedai dia. Ni atas ni ada tulis. A few inches later. Okey, destination seterusnya ialah Ada expo, tak boleh parking tu. Pasar malam Teluk Intan. Kita dah sampai dah ni. Tak boleh parking. Masalahnya kita tak boleh nak parking kat sini Apa ni? sebab ada expo apa ni kat sini ni. Mana? Entahlah bang. Ke diorang buka pasar malam kat sini? Ada buku. Taklah, macam-macam ada. Ayam penyet ada tu ha. Kuih tiaw. Macam-macam. Mana nak parking ni? Ada sini ke? Mana boleh ni? Betul Menara Condong Teluk Intan. Tu dia. Okey, jom kita nak cari barang dekat pasar. Kita cari barang, kita jalan-jalan dekat pasar. Destinasi seterusnya di sini ya. Okey. Jom. Mana? Oh, ada kuih yang apa tu? Kuih yang tu putu apa tu? Putu tu ni. Mana? Bukanlah yang ni yang nak beli tu. Tak sedap yang tu. Kita beli. Wah. Ya. Oh, tak ada. Apa dia? Ni. Ada apa ni? Mana kedai putu ni? Ha?
RM3 besar tu Tak ada lah. Tak ada kuih tu. Kuih tu tak ada. Nampak? Oh, RM3. Yelah, lebih kurang je besar dia. Tak. Tak ada dah kuih tu. Abang nak beli-beli lah. Abang tak nak. Abang tak nak. Tak nak. Tak nak. Merah tak nak? Merah tak nak? Bukit Kampung. Ini ada apa? Puding. Nak apa? Beli dah 3. Manis tu kan? Kan? Itu beli manis kan? Ha? Oh tu. Ni kan ni. Tu kot. Ha? Meatball? Mana meatball? Ada meatball ke? Teh ais mil pun. Sekejap. Amra. Ni, Amra jus ni. Amra jus. Cepat. Nak yang mana? Air. Ni. Air bungkus. Bagi Amra ni tu. Kan? Ini buat air gula tak? Tak. Oh tak. Belas. Mana? Ni. Yang hijau. Lemon lychee. Harga. Dah harga sangat. Menarik. Ni. Kopi. Meatball. Oh, mau apa? Tak nampak berapa ringgit. Apa? RM6. Ya dia over. Ni RM3. Ha? 3. Dia. Ambil Apa? RM3. 4. Ha? 4. 4. Tapi maca dia tu menggoda betul. Tu kat tengah tu. Jom. Share. Ya Allah ya Tuhan. Patah balik belakang pergi cari air maca pula. Yang hijau ni air apa? Hijau. Teh hijau. Nak satu lah. Kecil lah. Berapa ringgit? Tak tahu berapa. Apa? Yang kecil? Berapa? RM3. Maya. Banyak air ni. Apa man? Jom. Comel-comel je. Apa nak beli kan? Kita membeli kuih. Okay. Sedap kan?
Okay. Berapa? 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 Satu. Ya, ini berapa ni? Tak lagi. Ini ada kucing ni. Banyak. Tak ada. Ini satu orang. Itu kucing. Kucing dia tu. Dia kering lah. Jadi tak nak. Tak payah dah bang, tu je lah. Tu je. Wah, shopping sakan tu. Beli kuih dengan cempedak apa semua. Ya Allah. Shopping. Kita nak menuju ke parking kereta. Kat sini ada banyak lagi jual. Nak air? Tidak berapa. Kita dah sampai Menara Condong. Okay, jom ke next destinasi. Balik. Ke mana pula? Ni destination kita ialah rumah tak siap. Ni destinasi kita yang terakhir. So apa ni? Putu ha. Putu. Cik Anum tak sampai lagi. Kita rasa dulu kuih ni kat luar. Sikit-sikit. Biasa. Dah kemas lah. Tak nak cai sayang tengok air je. Tak ujung kan? Kau kan nak duduk pun, kau nak buang pokok. Tak tahu. So kita Dia ada buah banyak ni. Tak. ni ada cempedak. Ni kacang. Ya. Ni kacang mak. Apa? Mak ni kacang apa? Kacang ah.